Adik kakak wari-wara siapa dia duk buat kerja bawa rider lebih-lebih lagi di sebelah bakok. Tu kat rumah kita saya tak biasa dengar lagi lah kata berlaku ke tidak tetapi haning sebelah bakok tu ada orang kena dah lah, ada orang nak tipu, iaitu mi cacip dia tipu dengan cara beg baru. Rubek mai hak dia tipu. Dengan cara dia order SIM card, dia ambil nombor umur orang tak duduk. Dia pilih umur orang kaya, orang kurang duduk. Mana kata umur kaya demo klik dalam sekali. Tu dia ambil nama rumah demo tu, dia sang barang mari. Barang hak dia sang mari tu bukan murah-murah. Hak bunyi tu lakpan sampai kan lakmen, teng laksen pun ada juga. Kalau kena lagu tu nyanyi kepada rider. Lagu mana? Dia order mari, apabila rider sampai tempat rumah tu, dia telefon pergi kepada mi cacip Mi cacip hak order barang tu. Lepas tu mi cacip tu dia ayat kata dia tak ada duduk rumah, dia duduk lek luar rumah. Tu baik buat kerja sebentar, makan nasi ke alasan hak dia ada lah. Lepas tu barang tu tak dapat rumah pun tak apa, tadi kita klik, kita ambil bayar. Lepas tu seorang rider tu tak barang situ, tinggal lagi hantar barang rumah lain pula. Lepas tu ada soalan dia mau tanya kata, "Geno rider boleh warning tak barang situ boleh harap kepada dia?" Jawab dia, rider royak kata dia ni nampak umur tinggi, rumah besar, dia rasa kata demo ni tak tipu. Hak sebenarnya umur besar tu bukan umur dia. Tu dia jadi misyachip, dia ambil balik ti orang lain mari make untuk nak sang SIM kawi kepada dia. Jadi haning jadi rider kena tanggungjawab penuh-penuh dengan barang hak dia tak tu tu saya tak tahulah berisak lain lagu mana, tetapi hak saya dengar ni rider tu jadi kena rapi chop. Tu dia. Hak ni buat peringatan bagi adik kakak kita hak bawa rider di sebelah bakok sebab lo ni duk berlaku di bakok. Rumah kita tak ada biasa bunyi lagi lah. Tu kalau ada bunyi dah boleh komen mari Saya pun nak tahu juga. Tu dia Makna kata mi cacip tu dia buat siap molek tamkan ban madi. Dia cik umur besar tengok kata siapa dia duduk atik klik lama-lama kali atau klik sebulan kali gitu molah. Dia ambil umur lagu ni. Tu dia. Haning cara tipu beg baru bagi mi cacip duk berlaku di hari ni. Cerita ni bukanlah saya ekor sendiri saya ambil daripada Cem Rengan. Kalau siapa dia nak dengar bahasa Thai gila lecong dia Kalau rasa ada pedah video ni jangan lupa share sebar Okey, wassalam.